So, kedua-dua pasang handbag milik Selena Gomez harga dalam 30 max. Sekarang kita nak spot bag penyanyi yang terkenal. Cuba tengok siapa? Mirzan. Tak Mirzan habis. Johor punya jam. So, jom kita spot jam yang pertama daripada Mirzan Johor. Tukar. Saya tak nak benda-benda macam ni. Benda-benda melarakan ni saya tak suka. Oh, tahu! Tahu apa? Sama ni spot orang punya. Sibuk ke poci. Bukan aku, kau yang buat. Aku bagi tahu je. Yelah, bagi tahu. Bagi nak tahu bos punya berapa. Tak ada. Naklah, cepatlah. Jom kita spot. Mak saya kata jangan kongsi. Kongsi. Jom kita spot bag. Sabarlah tengah busy ni. Lama dah. Kita tengah buat kerja ni, kau nak ajak shoot. Time ni dah nak shoot ni. Nak tengok saya ni multitask ataupun tidak, saya boleh buat video sambil saya buat kerja. Tengok ni, cepat. Okey, jom kita spot bag Selena Gomez yang pertama. Oh, Lina. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. Bye. Ini adalah Bos, tak payahlah buat kerja. LV Petite Boy Shop. Papa. Tadi. Harga dalam RM28,000 sahaja. Wow, jom bos tengok. So, Lina ni sekarang. Lina. Tapi, level-level ni saya dah tinggalkan lah zaman-zaman Hollywood saya. Sekarang insaf sikit. Alhamdulillah lah. Hidayah milik Allah. Oh. Orang masih. Wah, astaghfirullahaladzim. Jangan. Saya cakap ambil baju. Oh. Yes. Yang bag yang kedua. Ini adalah LV Capucine BB. LV Capucine dia. BB ni harga dalam RM36,000 sahaja. Yes, kalau kamu nak saya boleh call minta dihantar. Jauh. So, kepada fans-fans Selena Gomez, cuba hadirkan diri dan bagi tahu bag apa yang dia ada lagi untuk kami spot selepas ini. So, kedua-dua pasang handbag milik Selena Gomez harga dalam 30 max. RM60,000 sahaja. Alah, susah ada ni. Susah, tak ada mood lah. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.